Baiklah, bayangkan ini. Anda sedang memandu di lebuh raya Malaysia pada akhir tahun 90-an. Jalan raya sibuk, tetapi ada satu van kotak yang semua orang asyik pandang. Nissan Serena C23. Bukanlah kereta yang paling gah, tetapi percayalah, jika Anda pernah duduk di dalamnya, Anda tidak akan lupakan keselesaannya. Dulu, MPV bukan sahaja untuk mengangkut orang, ia adalah tentang mencipta kenangan. Serena C23, ia bukan sekadar van, ia mengubah segalanya. Sebuah kotak di atas 4 roda yang tiba-tiba membuat setiap perjalanan keluarga terasa lebih istimewa. Sekarang, mari kita bercakap tentang apa yang ada di bawah hood. Enjin Zos. Ya, betul. Ia diletakkan betul-betul di bawah tempat duduk hadapan. Bunyi pelik, ia normal pada masa itu. Tetapi disebabkan reka bentuk ini, roda hadapan ditolak ke hadapan, menjadikan pemanduan terasa lebih seperti kereta daripada van. Sangat stabil, sangat selesa. Tetapi jika Anda mahukan lebih kuasa, Nissan ada jawapannya. Enjin SR20DE enjin yang sama Anda akan dapati dalam Nissan Silvia yang ikonik. 138 kuasa kuda, 160 Nm torque, dan Anda boleh pilih antara manual 5 kelajuan atau auto mod kelajuan. Untuk van besar, itu banyak kuasa. Jika Anda selidik lebih dalam, Anda akan dapati ada juga versi diesel 2.3 liter. Malangnya, yang itu tidak pernah sampai ke Malaysia. Hanya negara seperti Jerman yang dapat merasainya. Lebih berat, tidak sepantas di permulaan, tetapi ia sangat tahan lasak. Dibina untuk tahan lama, dari awal hingga akhir. Nissan Serena C23 bukan sekadar MPV lama. Ia adalah nostalgia di atas roda. Ia adalah kapsul masa bergerak dari era apabila keselesaan, inovasi, dan praktikal mula bersatu. Sekarang, Anda lihat Alphard dan Velfire di mana-mana, atau mungkin Serena yang terbaru. Tetapi bagi mereka yang cukup bertuah untuk pernah menaiki C23, yang klasik, ada magisnya sendiri. Jadi, lain kali Anda nampak satu di jalan, anggukkan kepala. Kerana suatu ketika dahulu, ia adalah raja lebuh raya keluarga.